Semalam saya habis gas pertama. So lepas habis gas tu, kami nak singgah kedai kejap beli barang kan. Bila dalam kereta anak kecil saya 2 orang tu duduk belakang. Dia kata, Hafiz, Habib, sekarang ni cuba toleh muka tengok dekat cermin belakang. Tengok surau tu. So bila kita menghala ke kedai, tengok surau tu makin jauh ke makin dekat. Bila dapat simpang, makin kecil lah ya. Okay, sekarang ni depan tu kedai Aceh kan. Kedai Aceh depan tu tadi jauh, makin dekat ke makin jauh? Makin dekat, nampak besar-besar pula. Okay, macam itulah hidup kita. Hari ni yang kita lalui, bukan hari ni kita nampak dunia lagi hebat. Patutnya Ramadan dah nak habis ni, bukan kita lagi fikir macam mana nak beli baju raya yang lagi banyak-banyak. Patut kita dah tak ada tahu, sebab akhirat semakin dekat sebenarnya. Mustahil semakin jauh. Semalam yang kita dah tinggal, sepatut dunia dah semakin jauh kita nampak dunia ni. Cinta dunia tu dah semakin tawar hati dah sebenarnya. Tuan kena buat praktikal macam tu. Naik kereta, suruh anak-anak toleh belakang, tengok tempat yang kita tinggalkan tu. Macam nanti kita nak balik kampung raya, so anak-anak yang duduk belakang suruh dia toleh tengok cermin belakang, tengok rumah yang kita tinggalkan tu semakin besar ke semakin kecil, kampung yang kita nak pergi tu semakin dekat ke semakin jauh. Jadi kita ni sebenarnya akhirat semakin dekat, kita makin hari semua sedang menuju ke akhirat. Mustahil semakin jauh. Jadi apa jadi dengan iman kita? Kita makin hari makin fikir besok tahun depan nak beli kereta besar mana, rumah nak besar mana, apa yang ni nak modify kan, baju nak alter bagi besar sikit. Ini kesilapan, dan saya pun menjadi mangsa-mangsa yang pernah tertipu dengan dunia macam tu. Jadi bila kita buat usaha agama tuan-tuan, untuk melatih diri, nak cakap lagi dan lagi bahawa akhirat ni sepatut lagi besar daripada hati kita. Kalau sebelum bulan Ramadan kita baca satu hari tak sampai 1 juz Quran, sepatut dah masuk bulan Ramadan ke-7 ni, kita dah boleh baca satu hari 3-4 juz dah. Maknanya satu hari kita baca 3 juz, 4 juz, katalah 10 hari kita boleh khatam. Sebab satu Quran 30 juz. Kalau satu hari 10 juz, 10 hari insya-Allah kita kata, atau satu hari 3 juz cukup lah kan. 10 juz tu mungkin pengsan pula. Satu hari 3 juz, jadi 10 hari kita dah juz satu kali khatam. Masuk Ramadan yang ke-10 sampai ke 11 sampai ke 20, kita dah boleh khatam satu kali lagi. Masuk daripada 19 ke 30, ujung tu kita dah boleh khatam 3 kali. Maknanya setahun Ramadan ni kita boleh khatam 3 kali Quran. Nanti tuan-tuan dapat rasa macam mana di pagi raya bila kita laungkan takbir raya tu, baru kita rasa sebab merindu akhirat. Bukan sebab tak dapat tiket bas balik kampung. Sebab baju raya tak ada, ini tak ada apa-apa. Baju tahun lepas pun elok lagi. Saya tak payahlah nanti kalau ada pihak television interview kan, keluar dekat TV ini keadaan penduduk KL yang tak balik raya interview. Macam mana cik? Saya tahun ni agak sedih lah sebab saya tak ada cuti raya. Tak ada kena-mengena benda tu semua tuan-tuan. Tak beli apa-apa pun tak apa. Kita mau sedih sebulan Ramadan, kita banyak sia-siakan masa kita. Yang mana masuk live dekat TikTok, buat karaoke malam-malam. Sama macam bulan tak Ramadan. Yang mana buat live masuk channel mencari jodoh. Mana ada kakak-kakak masuk channel cari jodoh, takkan jumpa bakal suami yang baik. Sebab suami-suami yang beriman waktu Ramadan ni sedang berkemulal depan Allah. Cari dekat TikTok, memang jumpa yang sama samdul macam dulu jugalah. Kakak-kakak janda-janda yang masuk room cari jodoh, mencari jodoh di channel TikTok di bulan Ramadan ini, takkan jumpalah suami-suami yang baik. Sebab suami baik tengah sibuk berkemulal. Suami-suami yang kaki lalai ni yang akan masuk TikToknya. So kakak-kakak kalau dah pernah jadi janda, sebabkan perangai suami dulu samdul, akan dapat sarip dul pula. Jadi nak cari suami, kakak pun kena sibuk kemulal. Nanti Allah akan bagi jumpa. Mungkin jumpa di masjid, mungkin jumpa di kedai tengah beli barang dapur kan. Betul tuan-tuan, terang cakap. Kesian saya tengok. Seolah macam menjaja diri. Malu tengok kualiti umat Islam, wanita-wanita janda masuk room cari jodoh. Dia ada pula room mengurat pula sekarang. Allahu Akbar. Bulan Ramadan tuan-tuan, bulan Ramadan buat room mengurat, buat orang buat maksiat. Allahu Akbar. Saya sedih tengok. Saya tengok malam tadi macam mana boleh termasuk FYP saya. Ni apa pula room ni kan, sekali ramai. 7-8 orang perempuan, laki kat tengah-tengah. Okey, abang nak pilih siapa nak mengurat. Saya nak ni. Dia pun besarkan dua-dua mengurat lah. Astaghfirullahaladzim. Ini kualiti kan, kualiti maruah wanita Islam kita hari ni. Kalau yang original punya mata sebelah tu, kalau betul-betul dia datang macam mana agak-agak. Bau teknologi dia. Patut bulan Ramadan ni akak, kalau dah pernah kecewa sampai jadi janda sebab dapat suami yang samdul, so tak nak dapat sarik dul pula, kakak-kakak kena sibuk beribadat waktu Ramadan ni, lepas tarawih baca Quran. InsyaAllah Allah tengok bila kita sungguh-sungguh nak menghampir, Allah akan jadikan suami-suami yang hampirkan diri kepada Allah.
So, saya pun buatlah komen, carilah suami yang beriman dan bertakwa. Bertakwa pun tak cukup, kena yang berduit. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Berduit ke tak berduit, yang penting dia beriman bertakwa, pasti akan ada rezeki dari Allah SWT. Inilah kebanggaan seorang bapa mertua. Bukan dia bangga menantu balik bawa Mercedes Benz, bawa BMW ke, bukan. Biar rumah kat dunia ni sederhana tak apa. Dia terkeluar ya Allah tu, dia sedang beli tiket untuk nak berkonsert selama-lamanya dengan kau dalam syurga besok. Besar-besar punya, bukan konsert kecil-kecil punya kan. Bagi anak kita seronok yang dia dapat suami yang tak salah pilih lah. Sebab dia dapat jodoh daripada hasil istikharah kan. Jadi Allah tak salah pilih jodoh-jodoh yang daripada istikharah. Ini cari suami yang dekat TikTok. Allahu Akbar. Kesian tengok. Jadi benda ni perlu dikabarkan tuan-tuan. Perlu dikabarkan. Patut bulan Ramadan ni, umat Islam punya channel TikTok, kita stopkanlah benda-benda lara, karaoke ni stopkan. Banyakkan baca Quran di rumah. Tak perlulah nak baca Quran, nak tunjuk kat TikTok pun tak payah. Kita baca di rumah sendiri-sendiri dengan Allah. Ajak anak isteri, ajak keluarga baca. Yang mana ibu-ibu tunggal tu ajak anak-anak hidupkan suasana Quran. Baru dia akan nampak suami macam mana yang dia perlu cari. Kalau dia masih tidak ada perubahan dalam diri, masih nak larakan diri, dia akan cari suami yang sama. Nanti kahwin janda lagi. Itulah kualiti diri. Sebab Allah dah bagi jaminan dalam Quran. Jika kamu berhampir pada Allah, Allah akan hantarkan jodoh-jodoh yang hampir dengan Allah. Dan dia tak ada istilah tak apalah nak suami yang boleh bimbing saya. Habis suami itu besok kahwin dengan awak, bimbing awak, dia jadi cikgu lah. So kalau dia jadi cikgu, awak lah kena bayar yuran dia. Tak boleh minta mas kahwin daripada dia, awak kena bayar yuran tuition dia sebab dia datang untuk bimbing awak. Patutnya kita dah ada pegangan agama, kahwin dengan suami ada pegangan agama, baru rumah tangga tu jadi combination. Waktu kahwin tu lah nak bimbing awak, nak bimbing anak, mana satu nak buat ni? Suami lah nak cik duitnya, nak bimbing anaknya, nak bimbing awaknya. Salah, ni bukan ciri-ciri yang Nabi suruh. Sebenarnya wanita ke lelaki sebelum kahwin lagi ada pegangan agama. Jadi bila berkahwin, sama-sama hidupkan agama yang masing-masing dah belajar tu, baru dapat anak-anak yang hampir dengan Allah. Baru dia tahu apa benda nak dimuat, turunkan dalam menu-menu rumah tangga. Quran waktu bila, tahajud waktu bila. Kan? Kalau tidak, jadi hancur. Sebab saya pun pernah lalui keruntuhan rumah tangga. Di musim episod saya yang pertama dulu, saya pernah rasa, memang perit. Perit tu kalau kita berpisah tu, kita renung diri kita, tak apa. Kalau kita masih memikirkan salah dia tu, salah sana pun salah kita, jadi gila. Dia jadi gila. Itu yang mula-mula ambil benda-benda terlarang tu untuk mencari ketenangan tu. Jadi tuan-tuan, ni saya cakap sebab saya pernah lalui. Memang kalau kita jadikan perpisahan rumah tangga sebagai benda untuk mengutuk, salah menyalah sampai kiamat, tak settle. Dan dia kalau nak cari pengganti pun bukan untuk kena Allah, cari pengganti supaya dapat tunjuk dekat pihak sana, oh saya dapat yang lagi baik. Takkan dapat. Kita buat untuk kerana Allah. Tak apa ya Allah, mungkin yang pertama dulu kesilapan saya. Saya gagal jadi suami yang baik, saya gagal jadi isteri yang baik, saya nak ubah. Mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik, yang taat dan patuh. Yang terbaik tak. Dunia bukan untuk cari siapa yang terbaik. Dunia Allah mencari siapa yang taat dan patuh. InsyaAllah akan jumpa. Kalau cari yang terbaik, sampai mana ada manusia sempurna? Tak ada. Semua ada salah silap. Semua ada kelemahan masing-masing. Kalau cari yang terbaik, tak akan jumpa. Kalau terbaik jumpa kat TikTok memang terpedaya lah. Sebab belum duduk serumah, cuma kenal kat TikTok. Takkan jumpa yang terbaik. Jangan terpedaya dengan screen kat TikTok ni. Kadang dia pakai green screen. Memang nampak macam dia dekat di awang-awangan kan. Seronok dah kahwin dengan abang ni. Rupa dah kahwin, tak kau sangka kan. Kau sangka kan hujan sampai ke petang, rupanya hujan ribut di tengah hari kan. Habis. Jadi tuan-tuan, inilah maksudnya kan, bulan Ramadan ni Allah ciptakan, Allah jadikan sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan ini untuk kita berebut-rebut untuk hampirkan diri kepada Allah. Yakinlah tuan-tuan, Allah takkan jadikan suasana Ramadan ini benda yang sia-sia. Bukan sekadar tahan makan minum, lapar dahaga, tapi menahan nafsu kita daripada mengikut kehendak syaitan. Sampai macam maha baiknya Allah sanggup gari setan-setan tu. Selama sebulan ni Allah gari setan-setan tu nak bagi peluang kita supaya berpuasa di bulan Ramadan, menahan nafsu ni supaya tidak ada syaitan yang menghasut kita. Sampai macam tu sekali Allah nak bagi peluang umat ini menghargai Ramadan ini. Allah bagi peluang, Allah gari syaitan-syaitan supaya tak hasut kita. Jadi kita latihlah diri kita tuan-tuan, mulakan. Ini baru 7 Ramadan, masih awal lagi. Jadi sama-sama kita untuk kita baiki hati. Baiki hati, bukan baiki diri je, hati nak kena. Hati ni yang penting. Hati ni dia punya chip dia. Kalau chip tak okey, habis lah kan. Chip tu kena betulkan dulu. Jadi bulan Ramadan lah detik permulaan untuk setiap orang Islam ni untuk baiki chip dia. Jangan bersangka buruk.